Boleh bang servis. So tadi kita servis motosikal, kita gunakan minyak sampel daripada Petronas ni. Ini adalah 5W40. Dia sebenarnya based on A900 ester lah. Dia ada ester, tapi untuk yang model ni dia tak pakai guna ester dah lepas ni. Nama dia adalah Sprinta Extreme Scooter with ester, fully synthetic juga. So ni aku dah servis. So tinggal lagi bawa 2 botol tadi, dah tinggal separuh lah. So kita akan ke Phuket guna minyak ni guys. So kita cuci, detailing. Sebelum ni harga RM25. Ni sebab minyak semua naik, petrol semua naik, diesel semua naik. So naik dah RM30. So PMX kata tak terkesan. Ni ada kesan dia. RM25 naik RM5 guys, jadi RM30. Depan bos makan. Ni sarapan ni makan tengah hari. Ni makan tengah hari, makan malam. Wah, bila start naik harga tu? RM25.30. Ya, barang-barang diesel naik. Lepas tu barang-barang dia pos semua dia naik harga. Pos lumayan naik lah. So tengok macam mana. Barang turun, kalau kita boleh maintain, kita maintain. Biasa takkan turun je dia naik takkan turun je. Naik terus. Ni lah PMX korang kata barang tak naik. Mana boleh diesel naik barang tak naik kan. So tak apalah, kita absorb je lah. Selagi boleh bertahan, kita bertahan guys. 1, 2 dia keluar lagi ni nampak. Awak lah tengah racun. Oh bawah ada ikat. Hitam lah Wah hitam buat macam dulu Wafi hitam purple dulu dia sebelum dia tukar colour sekarang. Siapa? Wah pindah warna merah, warna merah. Warna hitam Kau main hitam Okey, dah nampak rupa sikit. Jadi aku dah 2-3 kali dah aku ride tapi aku tak basuh. Last story aku basuh waktu ride kat Cameron Highland. So sekarang kita basuh balik sempena ride Phuket. Malam ni kita nak pergi Phuket bang. Okey, dah ready. Kita detailing. So bos belajar polish sikit-sikit, wax. So rim ni aku powder coat, buat dekat Mega Tire Bandar Indah, Mega Tire Solution. So untuk cat ataupun airbrush, color aku ni bukannya stiker ni adalah airbrush. Aku buat dekat Ilus Art Auto Design dekat Kampung Melayu Subang. Ilus Art Auto Design. So ada barang-barang sikit macam ni aku buat dekat Bike Empire. Okay, ni memang membantu juga Naughty Boy punya apa dia panggil, damper. So sebab aku kadang bawa barang banyak guys, dalam box ni selalu bawa barang banyak lah, barang untuk shooting, baju dan sebagainya. So bila dekat highway, kalau belakang sangat berat, dia akan bergoyang juga depan. So bila kau pakai damper ni, alhamdulillah membantu mengurangkan sangat lah, 80%, 70% lebih kurang dia punya goyang. So sebelah tangan pun tak ada masalah. Kalau kau bawa laju 1, 2, 1, 3 sebelah tangan pun okey lagi. So lain masih standard lah. So dah aku tak remap pun, tapi aku tukar exhaust R8 daripada PR2. Alhamdulillah respon lagi cun, top speed lagi ngam guys dengan exhaust ni lah. Lain semua standard, enjin tak kacau apa-apa pun. Okey, dah settle. So balik kita selimut. Malam kan, pukul 12.30 malam kita bertolak guys. Okey, tu je perkongsian untuk hari ni. Simple, kita persiapan tak ada apa pun sangat sebab motor ni memang dah ready untuk jalan jauh. So azan dah bunyi, kita pergi sembahyang Jumaat dulu guys. Assalamualaikum, jumpa lagi.
Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni aku dekat sekarang aku ada Tapah. Kita orang on the way ke Phuket 4 week di Patong Beach, Phuket. So kita slow jalan dah. Mungkin kita akan sampai dekat border lebih kurang dalam pukul 7 ataupun 6.30 pagi macam tu lah kot. So kita akan terus, hari ni hari pertama kita akan ride terus sampai ke Krabi, insyaAllah. So let's go. Oh ni jentera kita lah. Setakat ni kita ada 4 orang. Aku pakai Zontes. So Bob Fatih pakai Versys. So FJ pakai Zontes juga 38G. Dan Wandi daripada Two Wheel, dia bawa W Moto XDV. Okay, so jalan, let's go. Next pit stop RNR Sungai Perak. Kita dah sampai Petronas Changnut. Dia adalah Petronas terakhir lah sebelum kita masuk ke border Thailand. Dan pastikan korang isi penuh-penuh guys kat sini, sebab Thailand minyak mahal. 41 baht lebih kurang lah, 40 baht per 1 baht lebih kurang dalam RM6 lebih petrol dia. So ini boleh sampai, kalau dalam Thailand kita bawa so slow, boleh sampai dalam 380 kilo, 400 kilo lah. Jadi kita boleh isi balik dekat Panga nanti. Tapi hari ni kita ke Krabi. Mungkin esok kita akan isi dekat Panga lah. Okay, so aku rasa dekat dalam Thailand aku akan isi satu tangki lebih sikit. So tak ada mahal sangat lah isi minyak Thailand. Maknanya sekali isi, lepas tu lain sekali tu isi dalam 200 baht macam tu lah. Okay. Okey, kita settlekan dokumen-dokumen. Semalam kita dah buat secara online. Kita dah WhatsApp dah pihak FTC untuk sediakan kita punya segala dokumen lah. Compulsory insurance, voluntary insurance, travel insurance, TDSC, semua kita buat kat sini. So ni dia FTC Al Fauzan Insurance. So harap semua dah settle lah ni. Assalamualaikum. Dah siap tak? Okay, stiker kita kat sini masih ada guys. So okay. So sign sini, sign sini. Dua tu je. Ini semua songkran je pasal, penuh mat. Okey, kita dah berjaya masuk ke border. Kita sekarang nak lepasi azab pasport pula, pasport Thailand pula. Dia sambut guys, dia sambut kita. Ada sambutan untuk saya datang hari ni. So dah buat persembahan. So kita beratur je pasport. Settle, kita pergi buat custom pula. Alhamdulillah kita dah settle. Immigration, custom. So kita makan jap kat port biasa lah, kat Jah 2. So ada macam-macam lah, nasi kerabu, ada nasi dagang, ada laksam. So kita makan hari ni nasi kerabu. Okay, okay. Okay, berapa perlu hari ni? 2 jam lebih kat border. So lepas ni kita terus straight ke Krabi lah, slow-slow. Mungkin petang lah kita sampai Krabi petang, insyaAllah. Makan dulu, lepas ni kita ke Krabi, insyaAllah. Kita makan nasi kerabu man.
dengan nasi kerabu, dengan daging bakar. FJ makan apa? Laksa apa dia? Laksa siam. Mu, Wadi, Aku terkejut sini ada nasi dagang. nasi dagang. Nasi dagang. Ikan. Jauh-jauh datang nasi dagang. Sedap tau. Buang makan. Moi daging. Moi daging. Moi daging. Buang makan Si kabu. nasi gabu, Si kabu daging bakar. Jadi boh di udang. So, hari ni kita tak sampai mana tak tahu lagi. Kita sampai penat lah, sampai pukul 2-3 petang. Mana kita sampai, buat panas ni, panas terik. So kita sampai mana kan, pukul 2 ke pukul 3 kita cari resort. Okay. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Route 41 Patalong. So kita nak rehat sekejap sini, berhenti solat, makan. So kalau kita larat, kita akan terus sampai Krabi. Kalau tak larat, aku nak tidur dekat area-area Trang je. Esok baru kita naik ke Phuket. Tapi kita apa-apa, kita mandi, kita solat, kita makan dulu kat sini. So ramai rider lain yang juga ada kat sini juga, geng-geng LC, geng-geng Y Suku, geng-geng V8, tak V8 tak kawannya geng pun ada. Okay, so kita lepak makan-makan jap. Okay, menu wajib kau sampai ke Route 41 Tom Yum Seafood. Itu apa? French fries. Okay guys, kita dah makan dekat Route 41. So kita dah dapat bilik dekat Trang, lebih kurang 69 km daripada Patalong. So Dirajit tolong kita carikan resort dekat Trang. So malam ni kita lepak Trang. Okay, kita dapat bilik dekat Trang. Harga lebih kurang dalam 500 Thai baht untuk katil queen, dan single kita dapat harga 600 baht. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari kedua, 12 hari bulan April 2026. So semalam kita bermalam dekat resort dekat Trang ni. Jangkaan awal nak ke Krabi, lebih kurang dalam 100 kilo lagi lah. Sebab kawan-kawan dah tak larat, so kita singgah dekat Trang ni. Dan hari ni kita terus ke Phuket. InsyaAllah petang kita ke tapak event dan dinner bersama Petronas Printa. So ni resort dia. Harga untuk bilik yang satu queen 600 Thai baht. Untuk bilik yang single, ada dua single bed, harga dia 700 baht. So selesa, jom kita tengok dalam dia. Okay, untuk resort kalau kat Thailand, yang aku suka sebab motor korang semua parking dekat depan bilik masing-masing so mudah. So ni keadaan dia. Dia semua ala-ala studio house lah. Studio room, bilik studio. So masuk-masuk ini toilet dia. Toilet dia pun selesa, ada air panas. Okay, air pun laju guys. So ni keadaan dalam dia. Kalau masuk, belakang ada tempat untuk duduk. Okay, so ada juga peti sejuk. Dia bagi korang air 2. Ada TV, ada wifi juga. Ada aircon. Dan bilik pun selesa. Bilik dia selesa guys. Ni harga 600 Thai baht. Jadi lebih kurang dalam kalau 600 ni kurang dalam RM80 lah. Lebih kurang RM80 duit kita. So selesa lah. Okay, so sekarang kita nak check out. Nak teruskan perjalanan kita ke Phuket.
Okay, ini menu kita hari ni. Kita ada apa benda tadi, ayam. Yang penting halal lah. Halal. Yang ni pun halal. So kita minum latte dengan mineral. Menu pagi dan cepat. Jadi tergerak. Air. Air. Tak boleh lah makan nanti kan. Tu awak pun cari kedai makan lah. Ni minyak macam biasa lah. Wah, hidup sihat. Hidup sihat. Jadi kedai makan. Sambil minum, saya sambil lepak. Tu kawan lagi seorang sampai, kita edit dulu. Harga minyak dekat Thailand sekarang 43 baht, 43.43 baht, lebih kurang RM5. Okay, 30 km lagi nak sampai ke hotel kat Patong. So kita singgah dekat PTT ni. So kat PTT ni ada kedai halal, ada halal food lah. So sebelum masuk hotel kita makan dulu. Ni dah kedai dia, Bang Bang Beef Noodle. 1R ni budak KL, geng-geng KL juga. Tapi KL tak jumpa bang Tak jumpa. Selalu jumpa kat Siam. Jumpa kat Pattaya, jumpa kat Phuket, jumpa kat Krabi. Okey. Ni geng-geng 1R. Berapa orang bang? 9 orang. 9. Kita nak ikut tak boleh. Kalau kita nak ikut dalam Thailand, kita boleh ikut dia. Highway tak boleh, hilang. Okay guys, ini bilik yang aku menginap dekat Phuket, iaitu I Check In Phuket, Thailand. So ni bilik ni untuk, ni ada balcony ni harga dia lebih kurang dalam 1,200 Thai baht lah. Ada ni toilet dia. Bilik yang aku menginap untuk hari ni, hari pertama dekat Phuket. Ini adalah hotel nama dia I Check In Hotel Phuket. Dia dekat jalan utama Patong tu. So tempat dia memang strategik. Depan dia memang semua ada farmasi kat bawah. Depan dia ada kedai makan Muslim. So ni harga dia, bilik ni lebih kurang dalam 1,000 ke 1,200 Thai baht. Ni harga dia 1,000 tapi dia upgrade. Sebelum ni aku ambil 1,000 baht, tapi dia upgrade kepada yang ada balcony. So tak tahu harga dia, aku rasa lebih kurang dalam 1,200 Thai baht kot. Ini ada 2 single bed. Okay, ada TV, ada aircon semua lah macam biasa. So ni dia punya toilet dia. Okay, so memang selesa lah. Semua keberadaan asas, semua ada wifi, ada aircon, ada TV ada. So kalau kau nak datang ke Phuket, boleh try lah hotel ni. Ni bilik ni dia upgrade sebab ada balcony. Yang lain bilik dia ada tingkap je, tapi dia tak ada balcony lah, tak boleh keluar. So jom kita nak pergi ke Patong Beach dan kita lagi makan je. Guys, sebelah hotel ni ada kedai makan. Betul-betul sebelah. Hotel kita tu yang warna biru sebelah ni. Sebelah ada kedai makan. Ni kedai Yahudi kan. Kedai Yahudi. Malam ni kita kasih Bakar. Jangan, nanti kita depan. Kita letak telur, balik telur dalam kedai dia. Kita banjirkan dengan air lah, tak ada masalah. Motor dia kita pancitkan tayar motor dia. Okey. Selamat sejahtera. Pertama sekali, alhamdulillah daripada Asia, of course ada satu dua yang terkenalkan, tapi alhamdulillah. Perempuan
perempuan pula. Ha. Perempuan apa nak cari? Jom. Mari kita tengok siapa yang kena. Dan ketika kita ni official club, bila kita nak buat collaboration dengan Petronas, kita kena pilih macam-macam. Video orang pula. Assalamualaikum. Selamat pagi. Day 2. Day 3 lah, day 3. Kita dekat Phuket. Hari kedua kita ride Phuket, hari ketiga kita ride. So kita nak mencari sarapan dulu. Sekarang pukul 8 pagi. Sekejap lagi lewat sikit, pukul 2 ke kita pergi ke tapak event Phuket Bike Week. Morning. Selamat pagi. Hari ni pagi lagi, tak ada orang main air. So kita standby lah. Walaupun kita tak main air, tapi kita kena standby. Takut kena siram. Pasport semua kena letak dalam plastik. So, kena makan tutup. So kita kena pergi makan depan masjid. Kita tunggu Bob turun sekejap. Phuket pun dah banyak kedai-kedai bangsa-bangsa Yahud ni geng. Israel ni tengok. Ni semua kedai-kedai Israel. Dah banyak dah kedai-kedai diorang buat ni. Bahasa-bahasa Ibrani ni. Tak lama lagi kalau orang-orang Thailand tak menjaga, dah lama Thailand pun kena rampas lagi. Diorang ni memang muajar siap ni, ada kedai Muslim kan ni. So kita nak jalan ke depan masjid. Daripada hotel aku tu, I check in ke masjid ni dalam 100-200 meter je. Contoh. So aku dengan Bob je, yang lain tak tahu gimana. Kita orang yang morning person. Jom tarik tas. Nak cari makanan halal. Kalau dekat Phuket ni paling mudah depan Masjid Nurul Islam ni lah. Ni masjid, lorong ni ada banyak juga kedai-kedai Muslim. Dia banyak buka petang lah, pagi ada juga tapi tak ramai. Antara yang top lah, tapi ramai lah pagi biasa. So kita ambil makanan dulu. Ada pagi dah ada nasi campur dah. Alhamdulillah dah settle makan. So daripada hotel kita orang nak ke tapak Phuket Bike Week tu lebih kurang dalam 900 meter kalau jalan kaki. Kalau naik motor lebih kurang dalam 1.5 km. So kita jalan kaki lah. Saja kan nak pusing-pusing. Dia dah asyik naik motor je, kita jalan kaki pula. Aku dengan Fatih. Kita brisk walk pagi ni. Tadi pergi makan dalam lebih kurang 500 meter. So ni pergi ke Bike Week lebih kurang 900 meter, 1 km. So dekat 1.5 kilo lah. Dekat 1.5 kilo. Jadi kita balik lagi. Dapatlah hari ni 3 km jalan kaki. Ada tanah nak jual kan. Kontak boleh beli. Patih ada nak jual lah Patih. Ada tanah nak jual. Ni peluang yang terbaik ni untuk rakyat Malaysia. Okey, kita buat hotel ni nanti. Dulu aku duduk ni guys, P2 Resort ni. Murah je 600 baht tapi dia tengah dia nak runtuhkan, nak renovate. Runtuhkan terus lah.
Aku dah call dah, dia dah start tutup sebab dia dah start nak renovate pintu resort. Tahun lepas aku dengan geng-geng MR2 Bikers, kita orang punya anniversary ride kat sini lah. Dekat 100 biji motor Phuket Bike Week juga. Dah setahun dah. Dah ada swimming pool sekali kat situ. Jalan kaki ni baru aku jumpa tanah perkuburan Islam. Dekat betul-betul kat Patong Beach. Tu pantai. Ni Muslim Cemetery. Sebab selama ni aku jalan naik motor tak perasan. So ni kita jalan kaki baru kita dapat tengok lah. Besar juga tapak perkuburan dia. Besar mat. Okey. Sambil tu boleh sedekah sikit lah. Sambil tu kita sedekah Al-Fatihah lah kepada saudara-saudara Muslim kita di Patong ni. Seronok korang sebelah pantai je. Al-Fatihah. Wih, dah start mat. Air dah start mat. Kita dah bersedia. Dah kita bersedia. tadah je. Berapa ratus kilo lagi ni? Berapa ratus kilo? Berapa ratus meter lagi ni? Siapa yang tembak ni? Itu gerangan tu. Oh, Tembak lari. ni Balik batu bunyi tangan. ni si Yahudi ni. Ni budak-budak Yahudi ni. Tembak lari. Okey, ni pantai Patong Beach. So event dia tu lah. Ya, ni tepi ni aku cakap tadi. Ini adalah tanah perkuburan Islam Patong. Aku tak perasan selama ni aku datang sini, aku tak perasan ada tanah perkuburan Islam. Muslim Cemetery. So kita lintas dulu. Okay, sini boleh juga cuci mata kalau korang tak nak pergi pulau. Tapi Patong ni pun boleh cuci mata juga. Tapi aku tak faham apa panas ni Mas Saleh boleh tahan pula. Okay, di tepi ni banyak lah orang jual air kelapa semua. Ni tempat duduk. Kalau kau bawa kemah mungkin boleh kemah bawah ni. Kalau ada orang bagilah. So tapak event sikit lagi dalam 100 meter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roti canai bang sebuti. Ada roti canai halal. Ni semua tempat-tempat bergambar. Ni tadi tak dapat apa-apa ya. Biar betul mat. Motor Volkswagen. Tapi kawasan ni custom je ni. Aku rasa custom lah. Okay, so kita dah dapat event. Dia malam kan baru ramai. Ni saja aku jalan nak tengok dulu. Okay, ni Luka Mali punya boots. Route 402 Patong Beach, Phuket. So ni ada Petronas. Okay, tanda hadir Harok Phuket Bike Week 2026. Cuci mata. Sama geng-geng kita Malaysia ni pada Kedah. Betul bang. Okay. So ni dari mana bang? Seras. Seras, KL. Seras kita sama lah KL Gombak. Ya abang ni Kedah. Dari mana bang? Penang. Okay, Penang, Kedah. KL, saya 5 biji lah. Halo, best. Harley Davidson Phuket. Predator ni dekat mana-mana event ada guys. Kat Pattaya tadi pun ada je. So ni Harok punya booth. So Harok Cafe Phuket. Semalam kita dah beli dah t-shirt selai. Tapi banyak yang baju-baju tu banyak yang ada tengkorak, yang ada binatang. So yang satu je yang nombor 2 daripada kiri tu, 1, 2. Itu je yang aku rasa paling selamat lah untuk kita beli. Tak ada lambang apa-apa. Yang belah kanan sekali tu ada gambar dorang punya Tuhan dorang lah. Yang belah kiri pun sama, ada naga-naga semua. Yang first tu ada burung, waktu yang tu ada tengkorak. Yang nombor 2 tu okey. Memang betul. Okey, ni Harok Cafe Phuket. Okey, ini apa ah? Ni apa Ini paling baik tadi. Hooters. So ini kita walk around dulu lokasi ni.
Jadi petang kita ada event dengan Petronas dekat pentas. So jadi kita datang balik dalam pukul 5 petang macam tu. Okay, tahun lepas aku dah beli termos yang besi tu, macam Taiso tu. So ni tahun ni dia bagi yang plastik 100 baht. Dapat tumbler ni dengan air penuh. So kita ambil dua lah, satu dua untuk cendera mata. Okay, air dengan tumbler 100 baht. 100 baht, 100 baht, 200 baht, 200 baht. Using this straw? Yeah. Oh, pakai straw, Ada straw tadi. Straw setiap ada logo teddy bear. teddy bear. Ambil lah ni. Tangan aku juga dia nak ambil. Teddy bear. Thank you. Okay, put here. Wait. Alright, 200 baht Okay, kita repeat Phuket Bike Week 2006. Tadi kita datang tengah hari. Tak buka lagi lah, panas. So sekarang kita datang tengok merchandise. Ada lagi tak? Still available? Ada lagi lah? Yang ni yang lainnya dah lain dah. Kita ada booth Sprinta. So kita tengok ini minyak yang terbaru untuk skuter. Dia panggil Sprinta Extreme Scooter 5W40, fully synthetic dengan ester guys. Ini yang paling baru lah. Okay, Petronas guys. Okay, ni pun ada merchandise. Support Nomad 81 Thailand. Tahun aku lahir guys, 81. Ini Thailandnya Hell Angel MC Nomad Thailand. Wah, ini Bulldog. Lama. Kali tengok macam BABI. Emosional tu lah. Owner dia tak apa macam orang ni. Okay guys, kita pergi pantai jap. Kita tengok apa yang ada dekat pantai Patong Beach ni. Ini adalah pot cuci mata lah. Kau tahu macam mana dia mandi laut ni lah. Arusnya deras juga. Selalu je kalau kita nak ke Phuket ni, kalau korang nak mandi lah, kalau family, korang kena ambil package island hopping. Kalau ada package island hopping, baru dia pantai dia lagi cantik lah. Laut biru semua. Kalau macam laut kat Patong Beach ni, dia laut dia macam lebih kurang macam PD lah, biru-biru sikit je. Koh Lanta Bike Week.
nampaknya Phuket Bike Week ni dia macam tahun-tahun sebelum ni lah. Dia tak adalah macam havoc macam Pattaya. Dia just macam bikers gathering. Kedai pun tak banyak. Tapi dia meriah sebab dia ada Songkran je. So budak-budak Malaysia banyak datang sebab Bike Week dan Songkran. Kalau sebab tak ada Songkran, aku rasa budak-budak Malaysia pun tak datang. Okay, so memang bagus lah diorang pilih tarikh sama dengan Songkran Festival. So macam ni lah, dia ada jual-jualan barang aksesori motor, tapi tak banyak macam Pattaya Bike Week lah. Dia simple-simple. Dekat pentas utama tu masih ada lah band-band ataupun persembahan-sembahan sebab diorang pun ada collaboration dengan tourism Thailand juga. So macam tadi ada diorang punya persembahan kebudayaan. Macam sekarang dia ada band. So lepas ni kita tengok mungkin ada event pada Malaysia punya MC ataupun kelab-kelab motor yang ada kat Malaysia ni, dia akan naik ke atas pentas ni. ใหญ่นะครับ C&4 นะครับจุฬานะครับก็2026นะครับ ก็ thank you very much นะครับ thank you very much ทุกๆคน all from Petronas นะครับปีโตนัสเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะผมอยากให้น้ำมันในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปตท.ไม่ว่าจะเป็นบางจากซัพพอร์ตเหมือนปีโตนัสนะปีโตนัสเนี่ยเขาซัพพอร์ตสำหรับไบเกอร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปพัทยาไปอะไรสวยงามนะครับตรงนี้ Welcome from Udon Thani province. In the next year, they have the Garden of the World Garden at the Udon Thani. Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni hari Selasa 14 bulan. So hari kedua kita dekat Phuket. Hari ke-3, right? Kalau tak silap. So hari ni kita akan ke Hat Yai, lebih kurang dalam 400 km lebih. Jangkaan dalam 5 ke 6 jam lah. Mungkin boleh jadi 7 jam lah kot. So tak apa, santai-santai je hari ni sebab kita nak malam dekat Hat Yai je. Mungkin dalam pukul 1, pukul 2 tengah hari kita sampai. So ni hotel yang aku duduk dulu. Yang aku duduk semalam 2 hari. I check in hotel, I check in chill Hotel Patong. Harga lebih kurang dalam 1000 Thai baht lah. Bilik selesa, recommended. Nak makan pun senang. Sebelah ni belakang aku dia ada kedai Muslim. Kat belah sana masjid Nurul Islam. Okay, so jom, so slow gerak. Ni jentera hari ni. Okay, zone test 3 dan 8G. So kita panas enjin dulu lah. Okay guys, so aku sekarang dekat Phuket Airport. Kita nak tengok kapal terbang yang lalu atas kepala tu. Tapi aku tak pastikan terbang tu dia landing kat belah mana. Sebab dia katanya ikut monsun. Kalau ikut angin, kalau angin biasa dia akan berlalu daripada sini, dia akan landing. Kalau tak daripada arah pertentangan. Jom kita tengok dulu. Dia cari spot yang penting dulu. Tengok ada tak kapal terbang. Okey, hampa sikit hari ni sebab kapal terbang dia landing ikut arah lain. Dia sebenarnya kalau kau boleh tengok kat Google lah sebenarnya time bulan berapa yang dia mendarat kat mana, ataupun kau boleh tengok flight radar. Kau boleh Google flight radar, kau boleh nampak lah dia mendarat daripada belah laut ataupun daripada belah darat. So kalau belah laut, korang akan dapat view macam ni lah. Kalau tak, kau dapat view macam ni je. Okay, so jom kita sambung perjalanan kita ke Hat Yai. Kalau korang datang kat sini, kau boleh tengok je kat map kat mana tempat yang last
airport tu hujung airport. Cuma jalan dia tricky sikit sebab kebanyakan jalan dia kau kena melalui hotel. So hotel tak bagi jalan lah. So kau kena cari jalan ikut jalan kampung. Mengah mat. Jalan jauh juga lah 200 meter, tapi sebab jalan dekat atas pasir jadi penat sikit. So kau kena pandai cari jalan kampung. Sebab kalau kau ikut Google Map dia memang tak bagi jalan. Dia bagi jalan ikut hotel. So hotel tak bagi masuk punya, insyaAllah. So ni jalan dia pak. Kereta tak boleh masuk. Kereta kau kena naik tuk-tuk ni lah. Kena naik motor roda 3 ni. Kalau kau naik motor kau boleh masuk sampai ke hujung ni. Ataupun korang boleh try lah, korang try Google Map Mikau Viewpoint. Okay, dia 40 km daripada Phuket. Okay, so ni dia punya landmark lah. Welcome to Mikau Viewpoint. Okay guys, itu saja perkongsian aku untuk kali ini untuk trip Phuket Bike Week 2026. Semoga kita berjumpa dekat next perkongsian aku lepas ni. Sebab ni lepas ni aku akan ke Hanyai dan tak ada apa nak dikongsikan. Semoga semua korang berada sihat walafiat. Assalamualaikum.